Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui. Tak ada. Tak ada. Tu bukan imam ke? Kenapa harus imam? Tak ada. Tak ada. Samsul debat lah. Tak ada. Masa tu semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi, dia lagi nampak sini, isteri lagi nampak sini, isteri lagi. Ramai betul isterinya. Contoh. Jadi jangan nanti kena kepung nanti. Semua kena, semua nak sini boleh, sini tak boleh, sini tak boleh. Betul. Nampak anak buah lagi, nampak ketua kampung lagi lah lagi. Semua jangan main-main. Masa tu menyesal pegang jawatan. Wakil rakyat lagi. Semua lagi. Iya. Masa tu semua lari sebab takut dituntut. Nampak tak? Masa tu kita nampak Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Nabi Adam jawab, nafsi, sendiri-sendiri. Tak dapat tolong no. Jalan depan lagi jumpa pula Nabi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata nafsi. Tapi Nabi Musa siap bagi tahu, kau pergi cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau. Daripada satu masalahnya jarak daripada satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain ketika akhirat nanti jarak perjalanannya 1000 tahun. Pendekkan cerita sebab panjang lagi nak cerita pasal akhirat ni. Maknanya dah 2 tajuk dah kena panggil. Akhirnya jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Rasulullah panggil. Umatku, ummati, kemari kau. Bertuahlah kita sebab Nabi kenal kita. Tapi bayangkan kalau kita, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Pernah berlaku ketika zaman sahabat, ada seorang lelaki dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Kau marahkan aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Bukankah semua orang memberitahu? Semua orang cerdik pandai semua memberitahu bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang benar, aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, dia menangis sepuas-puasnya. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 10 ke 50 kali sehari. Selang beberapa hari dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jangan main-main bab selawat, rugi kita. Itu sebabnya kalau kita nak start motor tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia terlupa ada Swiss.